Saya sendiri adalah anak kampung, membesar di kawasan sawah padi, dan kita ke sekolah berjalan kaki, lebih kurang 1.5 kilo lah hari-hari. Jadi kita hidup dalam kehidupan sedemikian rupa. Nak keluar ke pekan, ke bandar Bukit Mentajam atau nak pergi ke Tanjung sekali-sekala. Sebab perbelanjaan pada waktu itulah nak pergi itu tempat tu, kita memang keluarga kita kekurangan pendapatan dan sebagainya. Begitu juga masa hari tak sekolah, kita mencari ikan. Sama ada orang panggil tahan taut, mengail. Bila dah agak kuat sedikit, boleh menebar jala. Jadi itu kehidupan, dan semua daripada kakak yang sulung sampailah kepada adik yang bongsu, semua hidup dalam keluarga yang sebegitu rupa. Cuma minat, misalnya ayah saya ni dia selalu keluar saja ke kedai, dia akan membeli surat khabar. Jadi saya pun mengambil peluang untuk membaca surat khabar itu, utusan ke, berita harian ke. Utusan waktu itu dalam Jawi, tulisan Jawi. Berita harian dalam bahasa Romi. Jadi kalau ambil peluang membaca, dan itulah dapat pengetahuan sikit sebanyak perkembangan yang berlaku di Melaya Merdeka waktu itu. Malaysia kemudiannya. Jadi itu kita hidup dalam keadaan begitulah dalam masyarakat.